Ya Allah, aku minta tolong. Tak payah cakap tuan-tuan apa masalah kita, apa yang berlaku pada kita, kerana Allah itu maha mengetahui. Cakap aja, ya Allah, aku minta tolong. Ya Allah, aku minta tolong. Tapi kita tak hendak cakap, ya. Bongkarnya kita, hati kita tak nak cakap macam tu. Kita bongkar, tuan-tuan. Bongkar. Cuba belajar, jangan bongkar. Belajar, jangan bongkar. Tak payahlah cakap detail dengan Allah, sebab Allah ni maha mengetahui. Allah tahu kita tengah susah. Allah tahu kita tengah dalam masalah. Allah tahu kita tengah sakit. Allah nak kita cakap dengan dia aja. Kan Allah sebut dalam hadis kursi kan, kalau engkau susah, kalau engkau ada hajat, bagi tahu aku. Kalau engkau ada dosa, bagi tahu aku. Kau ada dosa, aku ampunkan, tapi bagi tahu. Engkau ada hajat, aku sampaikan, tapi bagi tahu. Jangan tak bagi tahu.